Sampai guys ke puncak. We made it. Kat sini angin kuat. Lepas tu debu dia bertebaran. Memang dia masuk mulut, hidung, mata. So careful lah guys, tadi nak datang. Kalau korang masuk kat sana ada penghadang je. Keliling kawah Bromo ni dia ada penghadang, tapi sampai di sana tak boleh lah. Dia tak ada. So aku tak berani lah nak pergi. Takut kan tolak masuk kawah, meninggal cow. So guys, sampai di ni kat mana? Pasir Berbisik guys. Kita sampai di Pasir Berbisik. So aku dah terteki. Macam mana nak tahu pantai ni betul ke tak berbisik? Kita try tanya. Bukan pantai. Pasir Berbisik. Ya, saya Pasir Berbisik. Dia bisik dengan kau ke? Dia tak bisik dengan aku. Dah bisik kat pasir. Okay, cuba cerita sikit apa sejarah Pasir Berbisik.